Hari ni emas jatuh lebih RM35 per gram. Adakah ini tindakan yang bagus kalau tuan-puan nak bermula menabung emas? Jawapan saya, tak. Bukanlah masa terbaik kita bermula menabung emas ketika emas jatuh. Bukan. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah, dalam tempoh 20 tahun ke belakang, emas konsisten naik. Walaupun ada naik dan turun, itu biasa untuk jangka masa pendek. Tapi jangka masa panjang, emas itu akan naik. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jadi kalau tanya saya, adakah berbala kalau nak bermula? Sebenarnya, kalau nak bermula menabung emas, jangan tengok harga jatuh baru nak bermula. Takut-takut emas tak jatuh, hanya konsisten naik. Itu persoalan kita. Jadi kepada tuan-puan di luar sana, kalau nak tambahkan gram emas, maka ia adalah tindakan yang bagus. Sebab emas tengah turun, kita boleh membeli emas dengan harga yang lebih murah, dengan kuantiti yang lebih banyak. Itu saranan yang bagus. Tapi kalau tuan-puan nak bermula menabung emas, jangan tengok harga jatuh baru nak bermula. Takut-takut silap kita tunggu, emas pula makin naik. Ingat pesan tu.